Dungun, daerah kecil di pesisir Terengganu. Ramai yang lalu tapi tak pernah benar-benar singgah. Pagi itu, kami bertolak dari Marang ke Dungun, jaraknya sekitar 60 km. Tapi perjalanan terasa sekejap sebab sepanjang jalan mata dihidangkan dengan pemandangan laut yang indah. Kami sempat singgah di Mercang untuk beli keropok leko yang digoreng panas-panas bila kita order. Rangup, lembut, memang puas hati. Akhirnya, kami sampai ke Bandar Dungun. Dungun, sebuah daerah kecil di pesisir pantai timur Semenanjung Malaysia. Dahulunya terkenal dengan lombong biji besi, bukit besi yang pernah jadi antara yang terbesar di dunia. Tapi, bila industri itu senyap, Dungun kembali jadi bandar nelayan yang tenang, hidup di antara ombak laut dan kehijauan bukit. Bandar ni mungkinlah tidak sepopular destinasi lain, tapi bagi yang sudi berhenti dan melihat, Dungun ada jiwanya sendiri. Di simpang 4 utama terpampang besar Dungun. Bangunan-bangunan lama, kedai gunting rambut klasik dan papan tanda pudar. Kami singgah makan di sebuah kedai yang terkenal dalam kalangan orang tempatan, ayam geprek ibu bapa. Sambalnya bukan biasa-biasa, tapi pedas yang membangkitkan selera. Inilah makan tengah hari pertama kami di Dungun. Di tengah panas bandar, tapi hati kami terasa nyaman. Tanjung Jara, sebuah pantai yang tenang, terlindung dari ombak ganas. Seolah-olah sengaja dicipta untuk mereka yang mahu berhenti dan bernafas. Mengikut cerita tempatan, nama jara berasal daripada sejenis pokok yang dulu banyak tumbuh di sini, pokok jara. Kayunya digunakan oleh orang lama untuk pertukangan. Wallahu alam. Di sinilah kami bermalam di sebuah chalet kecil di tepi laut. Anak-anak terus melompat ke atas katil. Bagi mereka, ini pun dah cukup mewah. Tapi bagi kami, kemewahan sebenar ialah bila masa terasa perlahan dan bunyi ombak menggantikan bunyi notifikasi telefon. Petangnya, kami ke Teluk Bidara. Sepanjang perjalanan, terdapat banyak wakaf-wakaf di tepi pantai untuk tempat orang berehat dan rileks. Parking pun mudah di kawasan pantai Teluk Bidara dengan adanya kawasan luas di tepi pantai. Teluk Bidara merupakan sebuah teluk yang sunyi dan tersembunyi di sebalik jalan kampung, tapi cukup dikenali dalam karangan orang tempatan. Di hujung pantai ini ada sebuah gua kecil yang terbentuk di celahan batu. Gua ni tak pernah diberi nama rasmi, tapi kisahnya berlegar dari satu generasi ke generasi yang lain. Ada yang kata ia pernah jadi tempat persembunyian zaman penjajahan. Ada juga yang percaya gua ini tempat bersemayam makhluk gaib, tempat orang bertapa, atau sekadar tempat pokok bidara tumbuh liar. Pokok bidara ialah pokok yang sering digunakan dalam rawatan ruqyah dan adat Melayu lama. Teluk Bidara bukan sekadar pantai, ia adalah tempat yang menyimpan kisah. Dan bila kita berdiri dalam gua tu, bunyi laut menggema dari dinding batu gua. Hati ni terasa seolah-olah sedang mendengar sesuatu yang lama dan hampir dilupakan. Anak-anak kami mandi laut. Kami hanya melihat dari pesisir pantai dan melihat waktu berlalu dalam cahaya matahari yang perlahan-lahan tenggelam. Di sini tak ada pusat beli belah, tak ada tarikan TikTok, tapi ada satu perkara yang masih wujud: ketenangan.
Esoknya kami mulakan pagi dengan roti telur goyang, menu wajib kalau datang ke Dungun. Warung Pak Din, sarapan ringkas tapi rasa dia lekat sampai sekarang. Nak order ikan. Nasi makan lem. Dari atas, Sungai Dungun mengalir perlahan, memisahkan dua sisi yang membentuk nadi daerah ini, Bandar Dungun dan kampung seberang pintasan. Di sebelah bandar terletaknya Jeti Dungun, tempat bot nelayan turun naik setiap hari membawa hasil laut dari Laut Cina Selatan. Ikan kembung, selar, tenggiri, sotong segar, semuanya berlabuh di sini sebelum sampai ke pasar ataupun ke medan ikan bakar yang terletak tidak jauh dari jeti. Jeti ini mungkin tak besar, tapi sejak dulu inilah nadi ekonomi tempatan. Tapi sungai ini bukan sekadar laluan rezeki, ia juga pemisah dan dalam masa yang sama penyambung. Di seberangnya, kampung seberang pintasan. Sebuah kampung yang tenang tapi syarat dengan sejarah. Nama seberang pintasan ini ada maknanya. Seberang kerana letaknya di seberang sungai dari Bandar Dungun. Dan pintasan kerana satu ketika dahulu inilah laluan utama penduduk dan pedagang menyeberang sungai menggunakan perahu dan kemudiannya feri kayu. Waktu itu belum ada lagi jambatan Dungun. Kereta, basikal, orang kampung semua menyeberang dari sini. Kampung ini pernah menjadi pengkalan penting, bukan saja untuk orang kampung tapi juga untuk pedagang dari luar yang mahu masuk ke Bandar Dungun. Hari ini semuanya tinggal kenangan, tapi nama itu kekal sebagai tanda bahawa sungai ini dulu bukan halangan tapi penghubung antara dua dunia, bandar dan desa, moden dan tradisi. Satu sungai, dua jeti, satu jiwa. Dungun. Pantai Teluk Lipat terletak hanya beberapa minit dari pusat Bandar Dungun, tapi masih kekal dengan suasana yang tenang dan tak dikomersialkan. Di sini tak ada resort mewah, cuma playground, pondok rehat dan laluan basikal. Semuanya dibina untuk kegunaan komuniti setempat. Pantai ini berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Arusnya boleh jadi kuat. Sebab itu papan tanda larangan mandi dan bendera merah sentiasa ada di waktu musim tengkujuh. Tapi jangan salah anggap, pantai ini dijaga dengan baik sekali dengan tambak batu yang dibina untuk mengelakkan hakisan. Struktur ini bukan saja melindungi kawasan tapi juga menjadi lokasi tangkap gambar yang cantik. Pada waktu petang, pantai ini menjadi tempat keluarga berkumpul dan anak-anak bebas berlari. Tak terkenal di media sosial tapi terkenal dalam hati orang Dungun. Kami sampai ke persinggahan terakhir, Taman Rekreasi Ru Madu, sebuah kawasan yang sunyi di antara jalan utama dan lautan yang menyimpan satu kejutan, sebuah paya di tengah-tengah pohon ru dan lalang yang melambai. Ramai yang tak tahu, paya ini terbentuk dari satu sistem semula jadi yang unik. Walaupun terletak hanya beberapa meter dari laut, airnya tetap tawar. Kerana tanah di sini rendah dan diapit oleh benteng pasir serta hutan ru.
bila hujan turun, air berkumpul dan kekal terperangkap mencipta sebuah paya air tawar yang hidup sepanjang tahun. Di sinilah tumbuhnya pokok gelam, pokok yang hanya hidup di tanah lembap. Akar dan daunnya memperkayakan tanah dan menjadikan kawasan ini sebahagian daripada ekosistem yang seimbang. Tapi kawasan ini bukan sekadar cantik dan tenang. Ada juga cerita yang berbisik. Kata orang kampung, pemancing yang datang sendirian ke sini kadang-kadang terdengar suara. Kadang-kadang nampak bayang, ada juga yang sesat. Ada yang kata itu cuma bayangan pokok. Ada juga yang terus diam dan tak mahu cerita lebih. Tapi mungkin itu yang menjadikan tempat ini lebih dari sekadar tasik. Ia menyimpan sesuatu, sama ada memori ataupun misteri. Begitulah kisah ringkas perjalanan kami ke Dungun, tempat yang mungkin tak sepopular destinasi lain di Terengganu. Tapi setiap jalan, setiap pantai dan setiap persinggahan ada cerita yang tak mampu kami bawa pulang sepenuhnya. Ada yang tinggal dalam gambar, ada yang tinggal dalam rakaman. Tapi selebihnya hanya akan hidup dalam hati kami sebagai satu rasa tenang, sederhana dan cukup. Jumpa lagi di perjalanan seterusnya dari Terengganu, dari hati Limau Nipis.